Hai semua, selamat datang ke podcast hari ini. Saya Hana dan seperti biasa bersama saya hari ini ialah rakan baik saya, Izzat. Hai semua, saya Izzat. Wah, hari ni topik kita agak menarik tau Hana. Kan, hari ni kita nak bual-bual pasal satu benda yang ramai orang terlepas pandang bila beli mesin sabun, iaitu servis selepas jualan atau kita panggil after sale service. Dan kita fokus kepada satu jenama yang memang dah buat nama, Nurclean. Betul tu. Ramai orang bila beli mesin tengok harga je. Murah sikit terus capai. Tapi lepas tu bila ada masalah, tercari-carilah siapa nak tolong, kan? Exactly. Itulah masalahnya. Mesin dah beli, letak kat kedai dobi ke, kat rumah ke, tiba-tiba rosak, call supplier, tup-tup, tak ada respon. Habis cerita. Itulah situasi paling menyakitkan hati tu. Dah keluar duit beli mesin. Lepas tu bila ada isu, kena tanggung sorang-sorang. Tapi dengan Nurclean, lain ceritanya Izzat. Sebab salah satu kekuatan terbesar Nurclean ni adalah after sale service dia yang memang tahap excellent. Oh, ya ke? Maksudnya macam mana exactly? Okey, jom kita pecahkan satu-satu. Pertama sekali, Nurclean ada pasukan teknikal yang standby. Maksudnya, kalau mesin ada masalah, diorang pantas bertindak balas. No machine downtime katanya. Wah, no downtime tu serius penting lah untuk usahawan. Bayangkan mesin anda tak boleh operate sehari dua, dah berapa ringgit income yang hilang? Tepat sekali. Dan yang best lagi, Nurclean ada 24 jam support tau. WhatsApp je terus dapat respon. Tak kira lah tengah malam ke, pagi buta ke. Tu memang power. Sebab kita tahu kan, kalau mesin ada problem malam-malam, kita pun rasa nak pingsan. Tapi kalau tahu ada backup 24 jam, lega sikit jiwa raga. Betul tu. Lepas tu, ini yang saya suka sangat. Nurclean bagi 1 year full warranty tau. Jadi, pelaburan anda dilindungi penuh dalam tempoh setahun pertama tu. Okey, tu memang standard lah kan untuk banyak produk. Tapi soalannya, lepas warranty habis macam mana? Itulah poin paling best. Lepas warranty pun, Nurclean still jaga pelanggan diorang. Ada service guarantee selepas warranty. Bukan jenis lepas tangan terus lepas tahun tu. Wow, serius ke? Sebab selalulah kan lepas warranty habis, supplier dah macam sorry, tak ada dalam skop kami dah. Tapi Nurclean masih jaga. Tu memang luar biasa. Memang luar biasa. Sebab itulah Nurclean kata diorang bukan sekadar jual mesin, tapi jadi rakan niaga yang betul-betul peduli pada hasil anda. Rakan niaga? Tu perkataan yang kena tepat-tepat. Sebab bila kita berbisnes, kita perlukan orang yang boleh kita bergantung. Bukan sekadar vendor yang jual lepas tu hilang. Kan? Dan bukan tu je Izzat. Nurclean pun sediakan spare part yang mudah didapati. Tak perlu tunggu berbulan-bulan order dari luar negara. Sebab mesin diorang made in Malaysia. Reka bentuk ikut cuaca dan keadaan tempatan kita. Oh, tu satu lagi kelebihan yang sering orang tak perasan. Bila spare part senang dapat, masa downtime pun jadi pendek. Untung lagi. Memang. Lepas tu, tahu tak? Nurclean pun bagi free marketing support. Bantu buat posting, video, set up Google Map, semua free. Jadi pelanggan dalam kawasan anda senang jumpa mesin anda. Serius ke? Jadi bukan je jaga mesin, tapi jaga bisnes kita sekali. Macam ada tim marketing sendirilah lebih kurang. Lebih kurang lah. Dan ada juga komuniti usahawan Nurclean seluruh Malaysia. So kalau ada tips, soalan atau nak share pengalaman, adalah tempat nak berbincang sesama. Best gila tu. Rasa macam ada keluarga bisnes sendiri. Bukan jalan sorang-sorang dah. Sebenarnya, inilah yang buat Nurclean beza, Izzat. Orang lain mungkin tawarkan mesin dengan harga lebih murah. Tapi soalannya, bila rosak, siapa yang tolong? Itulah persoalan paling penting. Harga murah, tapi kalau servicing susah, rugi lebih banyak lah in the long run. Exactly. Dengan Nurclean, anda bukan beli mesin semata-mata. Anda beli ketenangan fikiran, sokongan berterusan dan rakan niaga yang betul-betul hadir untuk anda. Wah, saya rasa sesiapa yang tengah fikir-fikir nak start bisnes mesin sabun ni, Nurclean patut jadi pilihan nombor 1 lah. Memang, lebih 50 cawangan dah membuktikan kepercayaan ramai usahawan kepada Nurclean. Reputasi mesin sabun bisu senang jana income pasif tanpa banyak kerumitan. Mesin sabun bisu. Saya suka gelaran tu. Buat duit senyap-senyap je. Kan?
Okeylah guys, kita nak wrap up dah. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut pasal Nurclean, boleh cari diorang kat Google atau WhatsApp terus. Jangan lupa check out Nurclean untuk dapatkan konsultasi percuma dan tawaran terbaik. Betul tu. Dan kalau anda rasa podcast hari ini bermanfaat, jangan lupa share dengan kawan-kawan yang tengah fikir nak mulakan bisnes mesin sabun ni ya. Terima kasih semua kerana mendengar. Sampai jumpa di episod akan datang. Jaga diri, jaga bisnes dan ingat, pilih rakan niaga yang betul-betul jaga anda. Bye-bye semua. Jom mula bisnes dengan bijak. Jom pilih Nurclean. Bye-bye.